Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Buku berjudul Kawan Tony Mengubah Sikapnya ini adalah terbitan Ladybug Publishing. Hasil karya oleh A. Ralvinder Singh ini sering menjadi bacaan kegemaran murid-murid sewaktu berkunjung ke perpustakaan. Sebuah buku yang ringkas, jalan ceritanya berkisah tentang kehidupan murid-murid. Ayuh bersama saya menelusuri jalan cerita buku ini. Buku ini mengisahkan tentang dua orang murid yang bersahabat, iaitu Tony dan Charlie. Tony seorang murid yang mempunyai sikap yang cemerlang. Dia sering menjadi contoh kepada rakan-rakannya dan disenangi oleh guru. Tony sering tiba awal ke sekolah dan rajin membantu pihak kantin mengedarkan sarapan percuma kepada murid-murid. Atas sikap rajin dan berdisiplin ini, Tony dilantik sebagai ketua kelas. Berbeza dengan sahabatnya, Charlie. Dia bukan sahaja ketinggalan dalam pelajaran kerana sering datang lewat ke sekolah. Malah tidak sempat mengambil sarapan percuma yang dibekalkan oleh pihak kantin. Walau bagaimanapun, Tony tetap menyimpan sarapan buat Charlie. Tony juga risau mengapa rakannya sering datang lewat ke sekolah. Pada suatu hari, pihak sekolah mengadakan lawatan sambil belajar. Seperti biasa, Charlie lewat datang ke sekolah. Bas itu tak pergi tanpa menunggu Charlie. Setibanya Charlie di sekolah, dia berasa sangat sedih melihat kesemua murid telah pergi meninggalkan dia. Kini, Charlie seorang diri di sekolah. Keesokan harinya, murid-murid lain sibuk menceritakan pengalaman mereka menyertai lawatan semalam. Charlie mendengar banyak cerita menarik tentang lawatan itu. Dia berasa cemburu dengan kawan-kawannya. Charlie berazam untuk tidak datang lewat ke sekolah lagi. Pada suatu hari, Charlie mendekati Tony untuk meminta nasihatnya. Charlie mengatakan dia sering bangun lewat kerana dia tidak boleh tidur lena pada waktu malam. Tony berasa hairan mengapa hal ini berlaku kepada sahabatnya itu. Charlie mengatakan punca hal ini berlaku kerana jirannya sering memasang radio dengan kuat pada waktu malam. Tony berfikir mereka perlu berjumpa dengan Cikgu Helen untuk mencari jalan penyelesaian masalah ini. Cikgu Helen mencadangkan Charlie dan keluarganya berjumpa dengan jiran mereka dan menceritakan masalah yang dihadapi sekarang. Kata Cikgu Helen, berterus terang itu lebih baik. Ini juga dapat membantu menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Cikgu Helen pasti jiran Charlie akan bertimbang rasa dengan keadaan ini. Pada petang itu, Charlie dan ibunya berjumpa dengan jiran mereka dan membincangkan masalah yang dihadapi oleh Charlie. Jirannya meminta maaf atas sikap mereka selama ini. Sejak itu, Charlie mula dapat tidur lena pada waktu malam. Pada keesokan hari, Charlie dapat pergi ke sekolah lebih awal. Badannya juga berasa lebih segar berbanding dengan hari-hari sebelum ini. Guru-guru dan rakan-rakan Charlie menyedari perubahan tingkah laku Charlie. Sikapnya mula menjadi rajin dan keputusan peperiksaannya bertambah baik. Ibu bapa Charlie juga gembira atas perubahan sikap anaknya. Selepas peperiksaan akhir tahun, pihak sekolah menganjurkan lawatan ke zoo. Tony terkejut melihat Charlie sudah berada di dalam bas. Tony fikir bahawa Charlie tidak menyertai lawatan itu. Dia terkejut melihat sahabatnya telah pun berada di dalam bas. Mereka berdua ketawa bersama. Kesimpulannya, buku ini banyak mengajar saya erti kehidupan. Kita harus menghargai masa kerana setiap yang telah berlaku pasti tidak akan berulang kembali. Kita juga jangan mudah bersalah sangka atas sikap buruk orang lain. Mungkin apa yang berlaku kepada diri mereka adalah berpunca daripada masalah yang ditimbulkan oleh orang lain. Nilai yang terpenting dalam cerita ini adalah nilai persahabatan yang kuat. Saya mencadangkan kepada rakan-rakan sekiranya ada masa lapang, bacalah buku ini. Buku ini boleh dipinjam di perpustakaan sekolah anda. Manfaatkanlah masa dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa masukkan semua bacaan anda dalam sistem AIMS. Sekian, terima kasih.